Assalamualaikum semua, saya Ibrahim Muhammad Sufian. Saya nak kongsikan tips macam mana nak daftarkan 20 orang dalam masa 40 hari. Baiklah, pertama kita kena kongsikan pada keluarga terdekat kita. Sebab mereka lah orang yang rapat dengan kita dan senang untuk kita berkongsi. Dalam tu ada macam-macam manfaat. Bukan saja top up ada internet, tapi ada insurans PA, insurans kematian, dan apabila orang top up kita dapat duit. Special yang ada pada Tolong Wang ni tidak ada pada SIM lain. Apabila kita berkongsi pada orang akan berminat dan mereka akan suka, dan apabila kita cakap boleh buat duit, mereka akan lebih teruja. Cara saya kongsikan kepada keluarga saya adalah lebih kepada one to one lah. Jumpa mereka, kongsikan dengan mereka depan-depan. Selain tu, kita juga boleh gunakan social media seperti Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain. Iklanan percuma yang kita boleh gunakan. Saya pilih ahli keluarga dan kawan terdekat untuk dijadikan 20 orang di bawah saya adalah kerana mereka adalah rapat dan kita lebih senang untuk convince diorang berbanding dengan orang yang lain. Lepas tu yang cabaran kita dapat semasa daftarkan orang ni adalah kita kena pandai yakinkan dia. Mula-mula kita kongsikan pada mereka. Lepas tu kalau ada benda yang mereka tak faham, kita kena dapat beritahu pada mereka. Contoh, mereka akan tanya berapa harga top up, jenis-jenis top up yang ada, berapa data mereka akan dapat, berapa free call mereka akan dapat. Bila kita dah terangkan pada mereka, mereka faham sistem ni, maka ia akan membuat dan menarik minat mereka untuk menyertai peluang, di mana kita bagi tahu mereka sangat mudah untuk beli top up di 7-Eleven, di KK, dan benda-benda ni yang buat mereka adalah mudahkan kerja mereka untuk top up. Untuk saya cabaran ni tak ada sangat lah. Jadi kalau kita dah kongsi pada mereka, kita dah terangkan pada mereka, mereka faham, insyaAllah mereka akan join. Jangan lupa follow saja ekosistem yang kita sediakan. Kerja anda hanya buat marketing, ikut apa yang telah kita ajar. Dapat prospek saja, bawa mereka ke webinar. Jika close, anda pandukan mereka untuk beli SIM card. Bila SIM card dah sampai, beri mereka link wawak daftar anda untuk mereka aktifkan SIM card sendiri. Selepas SIM card dah aktif, bawa mereka ke induction training supaya mereka juga ikut kita follow ekosistem yang sama.